Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Hari ni subuh lagi dah turun. Pergi tengok turun sungai. Alhamdulillah ada bawang kenerak, ada udang, ada lais. Dan satu lagi jackpot, ada dapat ikan baung kenerak ni. Okey, saya ada dapat ni. Patin muncung. Okey. Kalau tuan-tuan nak kenal patin muncung, inilah patin muncung. Macam mana nak kenal, nak bezakan patin muncung dengan patin juara? Okey. Patin juara, dia mata dia besar, mulut dia pun besar. Okey, kalau patin muncung ni tengok muncung dia tu panjang. Mulut dia tu macam tikus sikit dan dia ada janggut lah. Dia ada janggut macam ni. Okey. Bezakan patin muncung, tengok dia punya kepala pun lain. Ni kecil lagi lah. Kalau nak lepas balik tak boleh sebab ikan ni dah mati. Jadi kita ambil lah. Sama juga dengan udang ni. Ada yang cakap udang telur kan. Udang telur ni sebenarnya terpaksa dia ambil lah. Sebabnya udang ni dah mati. Kalau kita lepas pun membazir baik kita makan. Memang dia dah mati. Kalau macam baung ni tak apalah. Kita ambil, kita boleh buat lauk, kita jual. Udang telur ni tak boleh, dia dah tak kuat dah. Kalau lepas pun dia dah tak hidup. Ikan lain pun banyak. Tapi tak sebanyak yang 3 hari lepas lah. 3 hari lepas alhamdulillah memang banyak. Okey ni. Tengok patin muncung ni, kalau yang saiz besar, harga dia 1 kilo RM1,000 Malaysia. RM1,000 Malaysia. Ringgit Malaysia 1,000 1 kilo. Tapi yang ni kecil. Cuma tuan-tuan boleh tengoklah, bezakan patin muncung dengan patin juara. Memang lain yang bentuk dia. Mata dia besar. Lepas tu mulut dia pun besar lah untuk patin juara ni. Kalau patin muncung ni dia ada janggut 2 macam ni. Lepas tu muncung dia tu, mulut dia kecil dan kepala dia tu panjang. Dia muncung macam tu. Kalau tengok mulut dia pun merah, macam pakai gincu gitu. Patin muncung pakai gincu. Okey